Hari ni nak buat roti john yang tak berapa nak john sangat. Mula-mula kita masakkan daging burger. Saya gunakan 3 keping daging burger. Lepas tu saya hancurkan dia. Okey, ikut korang lah nak hancur tahap macam mana. Lepas tu masakkan dia. Saya hancur macam ni dah lah, cukup, tak naklah kecil sangat. Lepas tu keluarkan dia daripada kuali ni dan letakkan pula telur. Letaklah ikut berapa kesukatan anda lah. Lepas tu letakkan roti di atas telur tu. Saya guna roti hotdog sebab tak jumpa roti yang besar tu. Pakai roti hotdog pun boleh sebab dia roti je pun kan. Lepas tu alihkan dia. Bila telur dah masak, alamak, ada bahagian tak kena telur pula kan. Tak apa, benda boleh adjust sebab kita buat sendiri kan. Yang tak kena telur tu kita letak je lah lagi telur ni macam ni. Kan senang. Jangan membazir, telur banyak kat rumah ni. Okey, kita masakkan je balik yang bahagian telur tak masak tadi. Okey. Bila dah masak ni, alamak terhangit. Bila dah masak ni, kita letak kat pinggan untuk kita letak bahan-bahan topping dia. Mula kita tak mayonis, tak kisahlah mayonis apa pun, janji mayonis. Lepas tu kita letaklah sayur-sayur ataupun flora fauna apa yang anda nak. Lepas tu kita letaklah daging burger yang kita nak, yang kita dah masak cincang-cincang tadi. Saya buat macam ni sebab boleh. Kalau korang nak campurkan dengan telur pun tak ada masalah, tapi saya nak yang macam ni kan. Lepas tu letaklah lagi mayonis tu kalau nak. Letaklah apa-apa topping Thousand Island ke apa ke suka hati korang. Lepas tu saya letak chili sauce sebab ni je yang ada, tak ada pilihan. Okey, itulah dia hasilnya. Lepas tu kita buatlah macam ni dekat roti john tu. Takkan nak makan terbuka macam tu pula kan. Okey, buat macam ni. Allah, tak senonoh pula tangan. Jadi inilah hasilnya roti john ala-ala roti burger. Macam burger pun ada rasa dia. Tak kisahlah macam mana pun, jadi roti john. Selamat berbuka.